Okay guys, ni je kedai ikan. Saya pergi dari sini, saya beli sauk pula. Ni saya beli sauk. Jadi apa nama saya, dan untuk beli anak ikan tilapia lagi guys. Kalau butterfly ni dah ada orang beli. Nak beli. Jadi ni apa nama dia tu? Nama Lipo tu. Sebenarnya di kata sesat tu kau tengok juga. Ni kau. Ini ada ikan sesat sesitu ni. Yellow sikit. Terus ada beli ikan juga. Ikan koi. Ikan koi guys. Dah ada beli ikan koi. Jadi dia sikit ni tak ada siapa beli dia. Ni anak-anak ni guys. Yang pun nama komik Shuriken. Ni semuanya ikan cepat membiak. Ni gold molly. Ni arwana albino. Ni koi bi ni besar kot. Kita ada review tempat-tempat lain juga guys. Ni orang panggil apa ni? Ni mungkin tangki dia. Tangki dan makan ikan. Makan ikan koi, sakura punya brand semua ni. Ni hiasan. Okay, jadi ni wet muli dah habis lah guys. Ini beli. Dia ni terlihat nak makan ikan lagi guys. Tu anak-anak ni meletas ni. Tu anak-anak dia guys. Gila membiak. Ini sesuai untuk yang aquascape yang ikan guys. Ni ada pejantan ni guys. Satu ekor RM3.5 guys, mantap. Ini ialah anak flower. Anak dia. Jadi jom kita nak bayar.